Untuk coaching macam ni, saya rasa sesuai untuk business owner, sesuai untuk ambil tahu. Lepas tu untuk para marketer, digital marketer, dan juga untuk orang akaun macam saya pun, saya rasa benda baru dan juga sangat bagus untuk belajar. Sebab kadang-kadang kita spend duit, kita tak tahu duit tu spend untuk apa. At least bila kita belajar ni, kita dapat tahulah kenapa dia orang minta banyak tu, kenapa benda tu tak jadi dan sebagainya. Hai, saya Izzat. Saya sebagai CFO di Walter College. Okey, untuk hari ni bersama Tuan Kayo, kita dapat banyak maklumat baru mengenai TikTok lah. Yang paling banyak saya belajar ialah mengenai GMV Max, iaitu cara kita gunakan GMV Max tu, macam mana nak push back coding, apa yang patut kita buat, step-step dia. Lepas tu apa yang incoming, apa yang bakal berlaku. Alhamdulillah semuanya telah dikongsi oleh Tuan Kayo. Alhamdulillah okey, campur. Ada kalau time part serius, kita kena serius. Time gelak, kita boleh gelak. Alhamdulillah point tu dapat masuk, nampak, dan juga contoh yang diberi sangat bersesuaian, relate, mudah difahami. Okey, untuk siapa yang business owner ataupun telefon kata yang mana start, tak ada idea ke apa ke, lepas tu siapa yang nak mulakan bisnes, boleh contact Tuan Kayo kita ni untuk penerangan. Penerangan yang diberi insyaAllah mudah difahami. Boleh tanya soalan, insyaAllah dia dapat jawab, boleh bagi contoh, dan puas hati lah. Alhamdulillah.